Rumah kita jaga untuk selamanya. Ini rumah kita harus jaga. Sabar rumah kita untuk selamanya. Let's go. Siapa lagi kalau bukan kita jaga kita. Sabar first, sabar forward, sabar maju jaya. Ini rumah kita, tanah tumpah darah, tempat berteduh jatuh bangun selamanya. Sabah United, Sabah prosper, Sabah hebat. Kita jaga Sabah agar generasi kuat. Kita juga baik nih orang Sabah. Pusing sana sini kita semua keluarga. Bantuan syukur untuk tidak berkemampuan. Budi baik sentosa terima kasih kerajaan. Sefly semesta untuk siapa? Untuk bantuan pendidikan anak Sabah. Rumah SMJ untuk yang kurang kemampuan. Terima kasih pada semua pihak kerajaan. Bangkit orang Sabah, ini rumah kita untuk selamanya. Kita harus jaga rumah kita jaga untuk selamanya. Rumah kita jaga sampai bila-bila. Tahniah Man, tahniah penyanyi repos terkenal seantero dunia, Man Kinabalu. Tepukkan gemuruh kepada Man Kinabalu. Rumah kita jaga untuk selamanya. Rumah kita jaga, tapi melayah pergi rampas semuanya. Rumah kita kunci melayah jaga. Man Kinabalu hanya tahu menyanyi saja. Man, nampak kamu ni macam diperalatkan. Man, kau buat nyanyi ni ada dapat tak ni? Tanda soal saja, mau tanya saja, ada dapat ini kah? Jangan marah Man, tanya saja. Man, kau nyanyi itu silap. Rumah kita jaga, bukan kita jaga. Melaya yang jaga. Berapa puluh tahun sudah perjanjian MA63 tidak ditunaikan? Berapa puluh tahun sudah return back balik 40% tidak dibuat Man? Kau tahu kan ni? Berapa umur kau? 40 tahun? 30 tahun? 20 tahun? Kalau 30 tahun Man, patutlah kau tidak tahu politik. Patutlah kau nyanyi, saya kau tahu rumah kita jaga. Ikut skrip saja kau. Tapi hakikatnya kau tidak tahu bah apa maksud rumah kita jaga. Hei, mau sekolahkan kau nanti marah pula kau Man. Cuma beberapa fakta aku mau sebut sama kau di sini supaya kau faham betul-betul Man. Yang pertama Man, rumah kita sekarang Melaya jaga. Rumah kita kunci Melaya jaga. Kerajaan GRS ada Melaya dalam tu, iaitu Pakatan Harapan. GRS plus Pakatan Harapan. Semua keadaan perjuangan untuk menuntut hak Sabah, tiada juga GRS berjaya buat. Tiada juga. Retorik saja Man. Yang kedua, kau punya data di atas tadi KDNK betul ke Man? Siapa sediakan ni? Ini macam-macam GRS sediakan kah atau pemimpin GRS sediakan untuk kau? Kau ada buat kerja rumah kah tentang KDNK tu ataupun tidak? Dalam itu disebut tertera KDNK 2022 81.9 bilion. 2023 85.2 bilion. Betul ke Man? Dua-dua ini pun tidak betul Man. KDNK bagi tahun 2022 adalah 82.1 bilion. Manakala tahun 2023 83.2 bilion. Ini KDNK sebenar Man, bukan 85.2. Jauh betul tu. Jauh betul Man. Itu sebab harap sebelum kau menyanyi, kau buat kerja rumah dulu, homework dulu Man. Pastikan data kau itu betul. Nanti orang kata kau ni apa? Menyanyi saja pandai dalam bilik, tapi semua kau tidak tahu Man. Man, aku tanya kau. Kau ada hadir kau bersama Ketua Menteri di kapal mewah? Ketua Menteri bersama dengan influencer beberapa bulan yang lepas di Sutra Harbour. Kau ada datang ke Man?
Aku tanya kau, terus terang saja, jangan malu-malu. Yang kedua, dalam pertemuan tu ada tak kerajaan Sabah bagi pulus-pulus kepada influencer? Tanda soal. Adakah man? Ataupun tiada? Man. Belum lagi rumah SMJ, belum lagi insuran, belum lagi syukur. Ndaklah aku ulas barang ni. Nanti lagi pengsan kau, ndak dapat kau menyanyi terus. Man, yang sekarang ni sesuai. Rumah kita Malaya jaga, rumah kita kunci Malaya jaga, rumah kita dalaman rumah Malaya jaga. Lagi sesuai man. Bukan Sabah First, Sabah Forward, Sabah Maju Jaya, Sabah Makin Jahanam SMJ. Apa tidak man? Hutang bertambah, buat hutang, pinjam hutang 6 bilion. Sebahagian besar konon 6 bilion ini untuk selesaikan air. Saya mau tanya kamu man, di Sabah ni selesaikah isu air? Okey ke air? Jalan raya? Macam di bulan kan? Karan? Lagi teruk man kan? Apa kata man? Saya berharap sangatlah kalau kau menyanyi lagu SMJ ni, ndak apalah. Kalau siapa ada yang suruh kau menyanyi, ndak apa, itu hak kau menyanyi. Cuma saya nak request lagu satu, boleh ke man? Kau buat nyanyi lagu penyamun rasuah adun-adun JRS. Kau buat lagu rasuah sikit man, adun JRS. Tolong man, tolong. Barulah adil. Ataupun kau buat lagu balak 100 tahun konsesi. Okey man. Aku minta sangat-sangat lah, berharaplah. Sebab kau penyanyi repos terkenal di Sabah. Bukan Sabah saja, seluruh antero dunia. Kaulah paling hebat. Manang. Man, soalan terakhir. Kau adakah di but kapal mewah pertemuan bersama dengan Ketua Menteri dulu tu, baru-baru ini? Adakah kau? Kalau ada, adakah? Cakap betul-betul man. Okey man, jangan marah ya. Tolong jawablah. Dan tolonglah, aku dah minta buat lagu rasuah JRS, adun dia buat lagu balak 100 tahun. Baru ngam kata Jiji man. Man, nasihat Atan dikas pada kau. Nak menyanyi, nak repost, tumpukan repost kau. Tumpukan kau punya channel kau, bahagian kau pada bidang nyanyian, influencer nyanyian. Jangan kau masuk benda-benda macam ni. Yang kau nyanyi itu pun data dan fakta pun salah. Aku tak tahulah man, macam mana kau ni nyanyi, siapalah yang buat itu. Kau tidak buat kerja rumah ke man? Kasih malu Sabahan saja. Jadi sebenarnya KDNK paling tinggi man, saya mau bagi tahu kau. KDNK zaman warisan 2018 dan 2015. 2018 KDNK Negeri Sabah RM 85 bilion. 2019 KDNK Negeri Sabah 85.4 bilion. Itu ada COVID. Sekarang JRS 5 tahun tiada COVID man, pun tidak dapat menandingi KDNK zaman kerajaan warisan Syafiq Abdal. Kau tahukah barang-barang ni man? Tu harap satu masa jumpa Atan boleh sharing is caring baman. Jangan kita kedekut ilmu ni. Nah, aku mau belajar kau nyanyi repost juga macam kau. Sabah kita punya Malaya jaga.